Hai semua, saya Cikgu N. Hari ini kita akan belajar tingkatan 3 bab 4 iaitu negeri-negeri Melayu tidak bersekutu atau ringkasnya NEMNUB. Bab ini sangat penting kerana selalu keluar dalam soalan objektif, struktur dan juga BAT. Jom kita faham dengan cara yang mudah dan ringkas. Pertama sekali, apa maksud NEMNUB? NMTB ialah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Negeri-negeri ini tidak menyertai negeri-negeri Melayu bersekutu. Selain itu, negeri-negeri ini tidak mempunyai British resident, tetapi menggunakan penasihat British. Walaupun begitu, Sultan masih berkuasa dalam negeri masing-masing. Negeri yang terlibat ialah Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan Johor. Maksud mudahnya, negeri-negeri ini tidak dijajah secara langsung tetapi masih dipengaruhi oleh British. Sebelum British masuk, negeri-negeri Melayu sudah mempunyai sistem pemerintahan Kesultanan Melayu yang tersusun. Sultan ialah pemerintah tertinggi, pembesar membantu pentadbiran, manakala undang-undang berasaskan adat dan syariah. Ini menunjukkan negeri-negeri Melayu sudah ada sistem sendiri sebelum campur tangan British. Sekarang kita lihat bagaimana British menguasai negeri-negeri ini. Pada awalnya, British tidak menggunakan kekerasan secara terbuka. Sebaliknya, British menggunakan perjanjian, tekanan politik dan hubungan dengan Siam. Contohnya, melalui Perjanjian Bangkok 1909, Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu dipindahkan kepada British. Ini menunjukkan British meluaskan kuasa melalui diplomasi. Seterusnya, kita lihat Kedah dan Perlis. Kedua-dua negeri ini pada asalnya berada di bawah pengaruh Siam. Kemudian, melalui Perjanjian Bangkok 1909, negeri-negeri ini dipindahkan kepada British. Maksudnya, kuasa terhadap Kedah dan Perlis berubah daripada Siam kepada British. Inilah antara cara British memperluaskan pengaruh mereka di tanah Melayu. Bagi Kelantan dan Terengganu, keadaannya hampir sama. Kedua-dua negeri ini juga pada asalnya di bawah pengaruh Siam. Selepas Perjanjian Bangkok 1909, negeri-negeri ini dipindahkan kepada British. Selepas itu, British mula melantik penasihat British. Walaupun Sultan masih ada, British mula mempengaruhi pentadbiran negeri secara beransur-ansur. Jadi, kuasa British makin kuat walaupun tidak memerintah secara langsung seperti di negeri lain. Sekarang kita lihat Johor. Johor ialah negeri paling kuat dalam NEMNUB dan dipetik oleh Sultan Abu Bakar. Johor mempunyai sistem pentadbiran yang teratur dan moden, jadi British suka menguasainya. Akhirnya, pada tahun 1914, Johor menerima penasihat British. Ini menunjukkan Johor lambat dikuasai kerana kuat dari segi pentadbiran dan kepimpinan. Selepas British masuk, sistem pentadbiran NMTB mula berubah. Sultan masih kekal sebagai ketua negeri secara rasmi, tetapi kuasa sebenar semakin dipengaruhi oleh British. Dalam sistem ini, British Advisor menjadi penasihat kepada Sultan. Sultan masih menjadi lambang dan ketua negeri, tetapi British mula menguasai pentadbiran dan membuat keputusan penting. Maksud mudahnya, walaupun nampak seperti Sultan masih berkuasa, hakikatnya British semakin mengawal pentadbiran negeri. Itu sahaja untuk video kali ini. Kalau video ini membantu, jangan lupa like, follow dan share kepada kawan-kawan yang sedang ulang kaji sejarah. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Terima kasih.